Anil Luban. Iz yatanaza'una. Okey, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iz yatanaza'una, pendedahan itu berlaku semasa orang-orang itu berbantahan sesama sendiri. Iz yatanaza'u. Pendedahan, benda ni lah, pendedahan ataupun perkara yang disebutkan ini, pendedahan ini berlaku bila tu? Ketika semasa orang-orang itu berbantah-bantah. Baik, iz yatanaza'u. Yatanaza'u tuan-tuan, maksudnya berbantah-bantah. Iz yatanaza'u maksudnya orang-orang tu berbantah-bantah. Maksudnya perkara pendedahan yang Allah dedahkan tentang Ashabul Kahfi, kisah ini ataupun peristiwa tentang tidurnya Ashabul Kahfi dalam tempoh masa yang begitu lama, Allah bagi pendedahannya bila? Semasa orang itu berbantah-bantah bainahum. Okey. Antara mereka. Bainahum tu antara mereka ataupun antara satu sama lain lah. Amrahum, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, amrahum mengenai perkara hidupnya semula orang yang mati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Faqalu, setelah itu maka sebahagian daripada mereka berkata, jadi fa dekat situ maksudnya setelah itu, setelah beberapa waktu tu. Lepas tu qalu, sebahagian mereka berkata, sebahagian mereka berkata, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Faqalubnu, faqalubnu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dirikanlah. Baik. Ubnu ataupun ibnu. Dengan maksudnya kamu dirikanlah. Dia suruh, ada perintah dekat sini, dirikanlah alaihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sebuah bangunan di sisi gua mereka. Bunyanan tu maksudnya sebuah bangunan. Alaihim tu di sisi mereka lah. Baik. Di sisi gua mereka. Dirikanlah di sisi gua mereka bunyan, bangunan. Baik. Allah, apa tu? Allah jualah yang mengetahui. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabbuhum dengan maksud Allah jualah. Allah jualah yang mengetahui. Rabbuhum, Allah jualah yang mengetahui. A'lamu. Okey, Rabbuhum tu maksudnya Tuhan mereka, a'lamu tentang perkara tersebutlah. Yang mengetahui akan hal ihwal mereka. Okey. Qala alladhina ghalabu, orang-orang yang berkuasa. Qala alladhina ghalabu, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berkuasa. Mesti tuan-tuan tak faham kan? Tak apa, nanti kita syarahkan. Atas, berkuasa atas urusan mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka. Ghalabu, berkata. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya kami hendak membina. Ghalabu ala amrihim. Okey, sekejap. Qala alladhi, orang-orang ghalabu ala amrihim tu maksudnya yang berkuasa atas urusan mereka, tuan-tuan. Baik, so jadi kat sini Ustaz, apa nama tu? Berkuasa atas, berkuasa. Ghalabu ala tu maksudnya berkuasa ala amrihim, atas urusan mereka lah. Orang